Apa tu, oi? Ha? Tak. Mana dia? Ikan apa? Ikan apa, Bos? Tak rasa. Ada. Oi, senangi. Tengok orang ni main mengai kau kalau lena. Tu dia lah nak main mengai ke bulan puasa. Membangau dengan jaya aja. Dengan jaya aja. Saya membangau dengan jaya aja. Dengan jayanya. Assalamualaikum, selamat pagi, jumpa kita ni. Selamat puasa semua. Hari ni kita ada puasa yang ke berapa? Semua puasa yang ke berapa? Semua buat tengok full lepa lambat. Puasa yang ke 20 full, 21 lebih kurang tu lah. Jadi kita tak apa hari lagi nak raya. Minggu depan lagi lah. Jadi hari ni depa ni lah kalut. Aina dia balik mai nak gaduh nak pergi mengai. Ngapa dia parti sekali. Ni semua puasa ni. Lagi pakai lah lagi siapa nak kantoi. Tapi kenapa kita bawa spare layak kan. Siapa yang puasa kita bagi je. Kalau puasa nak azan lagi. Okey, hari ni kita mencari lauk. Budak kalau rezeki mana dia lah insya-Allah kalau ada rezeki lah. Sebab ada trip ni dia kan nak keluar awal lah lepas subuh nak keluar lah. Tapi dah ada trip ni kan tunggu trip mai tu baru boleh keluar. Jadi hari budak kalau rezeki mana dia lah insya-Allah kalau ada rezeki dah masa juga belum belaka sangka tu dah. Lama tak mengai. Hari ni kami selamat sampai ke Sangkak dah. Sangkak pertama. Apa ni kalau saya tak rambut kan? Waduh. Jam rambut habis dari tu yang ni kita buat baru lah. Jadi dah buat parti bila tak kita buat pembuka dekat balik pembuka Sangkak tak buat lagi. Jadi harap ada pemuda kalau sikit mat ke. Insya-Allah kalau ada sikit dah. Sekali ada berganggu. Cuba Sangkak pertama. Ikan apa tu, oi? Ha? Siput. Udang tu habis dah tengah tak rasa kot. Ya. Tok boleh. Bumpan ni. Ni siap ni, Hana. Keluar ni. Dia makan ni. Dia makan awak baby je. Sana tarik tu. Siapa ya? Saya punya. Lega, settle dah buat rambut kat depa. Depa ni punya dahsyat. Nak apa dah? Nak ni pusing hanya kawal sampai rapat tu. Pusing spoon. Pusing spoon tu. Bagi longgak. Macam tu bagi dia longgak patah balik tahu. Berumpan lah. Macam mana lagi berumpan? Buat temenu ke udang ada bos. Sabar. Dah ni settle dah umpan lepas kita baru kita nak mengai pula. Aku buat umpan kat lepas ni buat rambut lepas ni. Punya kalut nak mengai tu. Lama agak tak mengai. Kalau umpan habis apa salah Aina? Dia saja pun dah 2 ekor, 3 ekor dah ikan makan. Umpan dia habis umpan dah banyak umpan dah. Pegang lu. Kira rambut ketuk-ketuk. Sat pegang lu rasa lu. Kira rambut ketuk-ketuk. Tak. Mana dia? Bos, tarik mana? Kasar lu. Tarik. Jangan apa tu? Kamu. Ikan merah. So. Ikan merah. Syok tarik. Syok tarik apa? Weh, bu. Weh,
Pelan. Tarik ya. Depan lu. Saya dia buat salah pelan. Kamera, alhamdulillah. Abang Didi katil tu. Tu ambil umpan tu. Pacak lu. Salah. Pacak lu jangan buat tu. Lagi sangkut Pacak lu ambil umpan tu. Itu ikan aku tu. Ikan aku tu. Telan. Buka dah abang mengai. Buka. Tak. Ikan tu patut Fatih Mi'raj. Dia makan tak lekat tepi rod sana. Sebab umpan Fatih dalam mulut dia ikan udang. Mus kita pakai udang ikan. Dia bagi orang baru lu. Orang lama dia duduk bakar teruk kan. Orang bakar teruk sangat orang lama. Dia bagi orang baru. Orang baru rasa tarik ikan. Ikan dah makan dia tak mau jaga je. Dia marah aku. Tak makan dia orang marah aku. Tadi Tak tu ikut. Dia baru duduk gedi. Dia baru duduk gedi tak mentok. Baru kapal. tak ada arti ni. Tak tetok dia. Tak tetok habis umpan. Pakai udang kan? Ramai nak. Oi, ikan apa tu? Dori. Kau silah hang order kan? Kau silah hang order dori kan? Ambil timba tu, bola timba tu. Kau silah hang order. Tadi ke? Dia makan dua mata. Dua mata tu. Siapa punya? Apa tak Fatih punya tu? Dua perambut dia makan tu. Dia tamak duri. No, dua mata ada dalam mulut dia bola timba tu. Enak. Jom. Jom semua jom. Kita pindah jom. Jom, try sangat alim pula jom. Lama lah. Tak payahlah, tak boleh lagi ya. Kau jom. Tapi kecil tak ada. Dah jom, kau jom nak pindah. Try sangat lagi pula. Dah tak UK 1 kedua nak balik dah. Okey, hari ni kita pindah main sangkap kedua. Sangkap pertama alhamdulillah beli merah sekok, duri sekok. Merah laki dapat, duri bini dapat. Aidah dengan mul. Kira musuh orang baru memang akan dapat ikan. Orang lama ni yang susah sikit dapat ikan. Ni cuba sangkap kedua je. Pegang. Pegang tak? Tak ada. Gaya duri tu. Tanda apa? Makan udang ah. Cara makan tanda. Boleh curi umpan. Kalau dia macam tek. Pakai apa? Udang ikan tu? Ha? Ikan udang? Ikan apa? Ikan apa? Duri? Bertimba. Potong. Tong duri mana ni? Bola tong. Fatih pandai buka. Ni ikan apa dah? Duri. Lepas punya kalang kabut tu. Pakai player. Kena tangan ni. Kan tadi Kak Sheila order kat duri. Ni. Sabar. Aduh. Tadi apa tak Aina dapat. Ni dapat. Ingat ikan apa dah tu? Kuat tarik ah. Kuat tarik. Ni. Tak rasa. Ada. Oi, senangi. Tengah naik. Senangi ibu dapat lesen. Aduh, lesen senangi dah. Senangi dah. Weh. Aduh. Ibu tak menghampakan lah weh. Mana ibu pernah tak dapat bangau? Tak lesen. Aduh. Aina. Senangin jadi ya. Lesen dah tu weh. Aina lesen dah saya. Aduh.
Nak ingin makan udang. Dia makan udang. Pegang tak? Habis udang. Udang. Dia makan yang udang. Tukar api udang hidup, Batin. Udang mati je. Udang tu yang buang, tak tepi tu. Boleh pakai tu. Oh, ada cakok kat dalam ni. Ada udang tu. Hang pakai udang yang cakok tu. Buka udang tu, hang pakai udang yang tadi. Weh, pelampung. Pelampung. Ya. Mana pelampung? Tadi dia tenggelam weh. Dia baru nak ni. Allah sayang pelampung makan lah. Tadi dia masuk dalam bawah tanah. Kau. Ada sangkut kat bawah. Tak umpan masuk. Baik lagi. Dia makan tak? Oh, dia makan tak ambil tangan kepala asal-asal tukar umpan. Dia tak tahu nak. Oh, sangkut dah. Lambat. Sayang pelampung. Nampak pelampung nampak? Tapi kan ada lagi. Kalau lambat tak keluar dah. Tadi tak mau cekang tadi. Tak. Main ingat. Lepas tali ya. Oh, lo sayang pelampung. Jom, sekali jom. Ngarut pelampung duduk tenggelam ikan lembu. Saja pergi depan layan ikan lembu. Ikan lembu kacau, kan. Jom. Kami tak malu. Macam. Kali ni kita dah main sangkak ketiga, sangkak kedua. Alhamdulillah boleh senangi sekok, duri sekok. Lepas tu ada 2-3 kali pelampung. Alah, ikan lembu tu. Lepas pagi saja lepas layan seronok. Kita cuba sangkak ketiga. Saya ambil kat pondok tu. InsyaAllah. Pondok tu. Asal ada besar bah. Tunggu dulu orang pegang lu. Hang Batin macam baru mengai Habis yang baru kita cuba. Dia dah tekan dulu tadi. Saya. Apa tak apa. Nampak dia ambil tak ambil umpat mata kail apa. Sayang ni makan dah. Mus cek umpan dah. Apa orang cek umpan? Tumpan habis bang. Ha. Macam mana nak rasa umpan dia? Umpan. Siapa? Ikan duri, ikan gelamar makan ni. Ini gelamar banyak. Ya. Betul kan nak. Kau ikan angkat tali. Hang tu lepaslah pelampung hang tu, betul. Tak ya udang mampu yang betul lah. Dia tarik ke? Tujuh. Ikan kelupuk. Kau jom. Jom. Jom kau jom. Elak ambil karau depan tu. Tak rasa patut-patut pun. Tapi dia makan. Sekarang ni kita pernah main sangkak ketiga. Lepas ni punya kalut lah, ikan tak makan aja. Apa tak potong langsung. Main sangkak ni dah awal-awal dah bagi lucut dah. Dah lepas pelampung makan dah. Macam mana nak beli ikan ni? Awal-awal dah bagi lucut dah. Kita cuba sangkak ketiga. Sangkak kita saya ambil kat pondok tu. Sama orang. Sangkak sebelah lagi tadi ya. Kita cari sangkak lah. InsyaAllah kalau ada sikit. Sangkak ketiga. Pegang tak? Tak pegang. Tak pegang pun. Dua-dua habis. Dia baru dia makan. Dia baru dia makan.
Mu beli lorong mana tu? Dia tak boleh beli lorong depan tu, tali tu. Ya apa? Duri. Botong. Mana tong duri? Pegang perabot lah. Ini duri kat sini lah. Ni semua patik punya pasal ni. Awal-awal sampai lucu dah. Lampu tengok produk dia pakai apa lalat burung. Teruk tak teruk dah, lalat sampai burung tu ah. Oh, cek lah. Jom kawal jom. Jom kawal jom. Tarik muter. Tarik bercekang. Okey, hari ni kita pernah main sangkap keempat, sangkap ketiga pun tak berjaya. Fatih yang pasal first Bali tu dah makan dah, dah lucut. Sengak sunyi. Jadi tak nak pakai punya sangkap seterusnya sangkap empat. Try cuba sangkap empat. Tengok ni punya main mengai kau kat Lena. Tu dia lah nak main mengai lagi belum puasa. Ikan tak makan dah Lena. Oi. Jom, Kara jom jangan Lena. Apa nak Lena, nak main mengai nak Lena teruk ah. Jom Kara jom. Jom try sangkap lagi pula. Tak makan dengan dia, tak payah dah. Ayat berhenti. Hari ni kita pindah main sangkap ke-5, ke-6 lebih kurang betul lah. Tadi sangkap tadi pun tak berjaya. Ayak dia main menyerong tu, main sangkap luar ni dia masih lagi tekan masuk. Betul lah ayak nak pasang macam mana sebab ayak tak boleh pergi tu. Bulan puasa main mengai, biasa. Kita cuba sangkap seterusnya, sangkap ke-5 ke-6. Kita cuba insya-Allah kelana sikit lah. Ini tak kuat lah. Gegak pun tu. Angin. Oh, betul. Gegak bumbung. Asyik ini tak lah. Lena lah. Lena. Ha? Letih balik kat pecah tak ada. Tak nak balik ni, last sangkap ni. Dia main berani ni. Jom kita jom. Jom balik Dia suruh balik lah. Tanya ikan mana. Nasib baik lah orang baru dapat lesen. Hampa 2025 tak ada lagi tu. Lepas raya pula. Pati 2024 betul tak? 2024. Ada ikan apa? Lesen apa 2024? Adalah. Ini tak boleh lepas. Dia punya banyak ikan. Pakai ikan tu. Angin tolak main ni. Ada ikan. Patut habis ke belakang awak. Ke duri. Kuat bukan pelaya. Jom. Kuat tu potong terus tu Fatin. Potong terus tadi lagi. Main perambut. Jomlah kita jom. Lepas apa? Dah tak larat dah tu. Bosor memang macam tu. Cocok. Ha? Potong tali benang tu. Potong benang tu. Benang tu potong tu. Ha? Tak mau naik? Aduh balik jom. Jom rehat lagi buat puasa ni. Jam kedua ni, 1 lebih. Okey, dan jom kita gerak balik lah. Sebab dia berapa bulan puasa memang jadi kita okey lagi sini lagi. Betul semua pakat salah tak boleh pergi. Dia tak panas tu. Kalau panas tadi jahanam tu. Ini cuaca mendung tapi itu je lah.
Ikan tak mau galak makan, tak juga ikan tak mau galak makan semua. Dia sebab ada kalau kita beli main pasang ni, dia nak target pergi main Lampung apa tu? Sangkak sekak tu okey lah. Tak boleh tahan lah lepas. Jomlah gerak balik. Kita tak hidung pasien ni. Hasil setakat ni kami mancing daripada pagi tadi. Jangan tunjuk banyak sangat. Banyak sangat. Dia ada nangin dengan merah saja, yang tu saja. Dia tak boleh pergi lah. Dia baca balik lah. Merah batin lah. Legas. Video ada putih. Fatin pegang tu, Fatin. Hari ni alhamdulillah ada juga rezeki kami ni. 2 ekor ada jugalah, tapi yang tetap membaca skrip tetap daripada orang lah, tak ada siapa dah. Aina, kamu. Lega. Aina. Saya membangau dengan jaya aja. Fatin. Saya membangau dengan jaya aja. Dengan jayanya. Okey, hari ni tengok macam ni. Hari tengok membangau dengan jayanya, kami 3 orang lah membangau. Dan ni yang boleh mak saya dengan mu saya. Alhamdulillah ada jugalah, tapi itulah ya, cuaca main kosong lah, tak ada nak buat apa. Kalau tak puasa sampai petang lah. Jadi jom kita gerak balik. Apa-apa jumpa esok video. Masya-Allah sekali. Subscribe. Assalamualaikum.